Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Bella San Mak saya. Sekarang itu satu hari satu khabar-khabar ya. Hari ini saya nak khabar nak rekah sikit banyak. Sekadar saya ada maklumat hari ni. Ada peluang insya-Allah kalau ada maklumat baru-baru sikit banyak insya-Allah. Jumpalah. Saya nak sapalah di segi maklumat baru-baru. Maklumat baru-baru tu kita mesti nak tahu lah masa sekarang tu. Sebab di segi kita masa learning ni kita kena tahu. Sebab dunia learning tu banyak, dunia learning tu cepat, dunia learning tu banyak penipu, banyak bahaya. Sebab itulah kita kena tahu masa sekarang kena jaga gopo gate. Ni kata kita tu kena jaga banyak masa sekarang. Ada segi pemberita pun saya dok ambil dalam website apa gini nak kata masa sekarang tu penipu tu di segi negara kita tu banyak lagi lah. Ada hok doktor, ada hok orang panggil dok hatamit se. Ada hok suruh apa? Suruh kita tekan link ngikut hok dia hantar kat sana tu. Nak kata banyak lagi. Kena jaga molek di segi ni. Lepas tu di segi mek budak. Ada juga dalam website itu di segi mek budak masa sekarang tu kena jaga lagi. Tu nak kata apabila sekolah baru buka tu kita kena jaga juga dia kak. Kena jaga semua lah masa sekarang. Tak kira kalau katuk kalau buka sebab masa sekarang tu ada belaka. Ada belaka. Di segi for ngaruk tu ada belaka, ada nak cangwak, nak cuang okah, nak celah, nak cabai tu ada belaka. Sebab itulah kita kena jaga banyak masa sekarang. Tu. Lepas tu di segi negara Thai kita. Duk turun dalam pemberita banyak lah masa sekarang nak kata kon Thai rim tak sewah. Nak kata dalam negara Thai kita masa sekarang tu kalau masa kita duk tengok dalam social media tu duk jadi viral, duk jadi apa nah suncan. Duk jadi orang panggil demo pakat duk tengok lah masa sekarang di segi orang negara Thai kita bukan agama Islam kita lah, iaitu agama Buddha. Kawasan itu for dia tu baru curah mata. Banyak curah mata masa sekarang dia kata for Yahudi kat ni je. For Yahudi kawasan itu orang panggil tak ada orang panggil perangai akhlak buruk benar. Duk mari buka Rusia dalam negara Thai. Banyaklah duk mari mari sewa dalam negara Thai kita, duk mari pelancong dalam negara Thai kita. Kawasan itu dia buat akhlak dia, waktu baik sandan dia, waktu baik akhlak hak buruk suluh kepada demo ramai-ramai tengok pesan itu. Nak ya masa sekarang banyak page, banyak media, banyak platform mana-mana tu pakai duk baik lah, duk yak perangai fok Yahudi. Fok sias diri, fok Nayu, nak ya banyak lah pakai duk baik. Tapi banyak dalam media pesan itu banyak fok Thai. Kalau kita kecap dah banyak fok sias lah. Duk baik kata Allah. Perangai fok Yahudi ni lagu ni weh. Fok cerah mata tu. Dia baru tahu. Kata perangai fok Yahudi ni buruk gitu lalu dia kata karuk gitulah ni. Tu. Lepas tu di segi fok Thai kita pun nak kata masa sekarang tu pakak peranan, pakak kata lah kan gitu lalu perangai fok Yahudi ke saat ni tu. Perangai mudah-mudah perangai hak dia duk tubik dalam masa sekarang jadi viral iaitu fok Yahudi ke sana itu mari sewa dalam negara Thai kita kok atas kok pai kok mana ke sana itu tempat pelancong ke sana itu fok Yahudi mari sewa, lepas tu mari menego hak gila. Mari menego hak gila, mari buat bebas dalam negara Thai. Lepas tu apabila mari buat bebas dalam negara Thai, mari panggil buat super tour. Buat super tour. Lepas tu mari kata semua hak duk gerak nak kata negara Thai duk gerak tu sebab duit fok dia. Fok dia ada duit banyak. Apabila ada duit banyak kat sana ikutlah fok dia nak buat apa-apa tu boleh belaka. Nak kata fok dia woi fok dia nak buat derah nak buat demo bosel apa tak ada apa-apa ikut fok dia nak buat lagu mana. Sebab tu lah masa sekarang duk jadi viral lah. Masa sekarang tu banyak ke duk tubik kata fok Yahudi. Fok siye kat sana tu duk tubik kata fok Yahudi. Kano gitu lalu. Sebab tu lah orang panggil buat dia duduk tak ada seni. Tu duduk mai duk karu demo tak leh demo seni. Mai duk karu demo. Ada setengah tu dalam media masa sekarang tu baik lah. Lepas tu nak kata banyak lah orang panggil duk jadi viral masa sekarang. Banyak platform.
banyak orang dok kata Fort Yahudi masa sekarang. Bukan sekadar orang panggil bukan sekadar Fort Siye dok, Fort lain lagi pun ada juga. Tetapi Fort Siye kita dalam negara Thai kita baru dok khabar, baru dok cerah mata. Fort dia kata teruk lagu tu lagu ni nak ya masa lalu ni tu. Fort dalam negara Thai kita tu banyak cerah mata. Banyak cerah mata. Lepas tu pakak dok kata lah Fort tu. Dok kata Fort Yahudi lah ni. Dia kata Fort Siye lah ni banyak dok kata Yahudi. Kata pun nak ya Islam kita ni tahulah umur perangai dia. Nak ya tengok jufalah kita masa sekarang duk tak ada seni, duk susah payah. Tu. Ba tahulah kata sebab Yahudi kat sana tu, ia mengarut orang ni, orang mengarut orang ni, orang buruk orang ni, orang panggil bukan sifat orang lah Fort Yahudi kat sana tu. Sebab tu lah masa sekarang Fort dia setengah dalam negara Thai kita Fort Siye tu bau khabar lah kata Fort jadi Fort Yahudi kat sana tu karut sungguh. Tu karut sungguh. Sebab tu lah falah kita nak duduk payah sebab Fort Yahudi karut. Tu ada hak setengah khabar tu. Hak cerah mata tu. Nak kata masa sekarang tu. Tu nak kata banyaklah masa sekarang tu pakat cerah mata lah kan. Cerah kita Fort kita ni cerah lama dah. Fort kita memanglah kita tahu dah. Kata Fort Yahudi buruk lagu tu perangai lagu ni tak molek lagu ni. Masa sekarang Fort orang panggil bukan Fort Islam tu baru duk cerah mata. Baru duk khabar. Baru duk khabar wek dak kak. Tu nak kata masa sekarang dalam negara Thai kita. Lepas tu kita terus kita tengok dalam keluar negara masa sekarang iaitu jufalah kita kalau masa kita duk tengok tu duk kuat duk teruk lagi. Duk kuat duk teruk. Nak kata Fort dia tu kita serai falah kita tu. So mau nak hari duk serai tak boleh kok tu buat kok ni, tak boleh kok ni buat kok tu. Sama juga falah kita pun serai juga Fort dia kat sana tu duk musuh duk apa lagi, tak ada duk beradu lagi. Tu tak ada duk beradu lagi. Tu apabila tak ada duk beradu kat sana tu di segi orang panggil di segi Fort Yahudi kat sana. Dia tu baik pemberita Fort dia iaitu ketua dia iaitu Prekat Naipon iaitu orang orang panggil hak jadi tentera dulu patut kasihan tu baik umur lama-lama ni puluh nak pergi hak kasihan tu baik kat sana tu dia katalah dia tu baik dalam pemberita Fort dia kat sana tu lah. Hak pemberita tu baik masa sekarang tu dia tu baik hak pemberita dia kat sana tu dia kata Fort iaitu Fort dia kat sana tu. Fort Yahudi, Fort kat sana tu. Kalau bahasa kita orang panggil wikra, Fort dia tu Allah bisnya dah. Nak kata di segi tentera tu mampus banyak, di segi tentera tu cacat banyak, di segi tentera tu orang panggil gila banyak. Lepas tu di segi Allah jatuh boleh hak tan semai, boleh hak maju daripada mereka hatta orang panggil hatta Allah jatuh hak maju, hak tan semai, hak maju sangat banyak sangat tahu nak lagu mana nak tu banyak sungguh sokang sungguh sokang sokang Yahudi sungguh di segi mereka sangat ni hatta Allah jatuh sungguh hatta banyak tahu mana falah kita tak ada jadi gano. Hatta banyak falah kita tak ada jadi lagu mana. Tak ada jadi apa. Jadi iaitu rusak di segi bangunan, rusak di segi lain, rusak di segi orang kampung, rusak nak kata orang kampung budak orang tua gitulah. Di segi fort tentera falah ke sana itu selamat. Di segi fort tentera falah ke sana itu selamat duduk dengan seni. Jadi orang panggil tak ada meninggal dunia lah. Payah juga nak meninggal dunia di segi tentera Fort falah kita. Sebab itulah Naipon Prekat Naipon Fort dia kat sana itu baik dalam pemberita Fort dia lah. Dia kata di segi Netan Cuk tu ketua Yahudi kat sana itu kalau masa nak wikra tu baik nak kata dia tu Allah tak ada benar. Tak ada benar nak kata dia tu rugi bisnya di segi tentera, di segi Allah jatuh sangat banyak sangat maju. Nak buat apa tak boleh Fort falah. Di segi setengah Fort dia kat sana tu. Prekat naik pun tu baik oyak lagu tu. Nak ada dalam negara Fort ke sana ni. Dia ada juga orang panggil bagi ruang juga. Tak ada
Tak ada nampak sekali dengan ni tajuk-juk pun ada. Hak nampak sekali pun ada juga. Nak tahu dia pun bagi dia. Nak tahu masa sekarang. Nak tahu dia tu kalau masa Wikrok tengok, Tubek tengok dalam pemberita kat ni tu dia kata tak benar for Yahudi kat ni. Tetapi dia degil di segi for ketua iaitu nak cancuk-cuk for dia tu degil. Nak tahu Allah jatuh tu habis sangat banyak for falah kita. Tak ada jadi kan. Tu dari segi pak dia tu Wikrok tu bet pak dia tu habis sangat banyak. Lepas tu tak ada benar, tak ada apa-apa. Tu dari segi tu bet pemberita. Ni atau masa sekarang. Lepas tu rekas sikit iaitu India. India dengan Pakistan kau tak ni tu. Lepas tu duk goma tak udara di segi Allah jatuh kat ni kapal musuh kapal tu bafok dia kat ni tu. Orang panggil duk gomo gemari tu duk luruh. For India tu banyak juga. Banyak juga. For Pakistan pun ada. Tetapi nak ya atas kalau masa tengok pub room dalam pemberita duk tu nak ya atas for India kat ni tu duk jadi bawah lah. Jadi Allah for India lah. Kalau masa tengok dalam pemberita ni. Tu. Saya duk tengok ni lah. Nak ya atas masa sekarang. Kita mesti kena tahu lah nak tahu masa sekarang dalam seluruh dunia ni ada harga-harga kot tu ni tu sangat banyak lah masa sekarang. Sama juga dengan tempat kita tu ada biasa dah. Tempat kita pun ada harga-harga kot tu ni. Harga apa kita tu doa minta selamat lah. Islam kita hak duk kena zalim kat mana kita mesti kena doa. Tak sama dengan tempat kita ke keluar negara ke kok mana. Seluruh dunia ni kalau bahasa Islam kita dok kena zalim kita mesti kena doa. Islam. Tu di segi kita untuk tanggungjawab di segi masa depan masa akhirat apabila Tuhan tanya kita boleh jawab soalan. Kita mek pada Islam kita. Kita mek pada kita mek buat doli. Tu kita kena tanggungjawab. Tu nak tahu kita mesti kena tahu kita mesti kena doa. Tu kalau bahasa Islam kita dok kena zalim kok bucu-bucu mana tah dunia. Tu dia. Hari ni saya pun rekah sikit banyak sekadar ni lah. Di segi tempat teh kita keluar negara sikit banyak sekadar petani. Kalau bahasa ada silap salah ke mana tu saya minta maaf lah. Maklumat saya pun ada kurang saja. Tu dia. Hari ni sekadar ni dulu minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.